Dia floating sekejap je, dia akan jatuh di bawah. Sebab apa? Sebab $62,000 adalah target minggu ni. Alright, the bottom pada minggu ni $62,000, the bottom pada minggu depan $48,000. Tapi minggu depan kalau jatuh ke $48,000, dia akan ada rebound besar sampai 55, 56, 57. Alright, jadi kalau korang nak close semua short, pastikan close minggu depan. Minggu ni jangan risau, jangan close short sebab susah korang nak masuk balik. Sebab itulah kenapa cikgu kata bila masuk short ni jangan take profit. Sebab susah nak masuk balik. Dan long pun kalau korang nak main long, nak scalping long boleh, intraday boleh, tapi kena main cepat. Cuma sekarang ini 15 minit pun masih downtrend lagi lah. Belum ada tanda-tanda uptrend lagi. Okay, alright. Kita buka ada soalan. So cikgu, yang entry yang cikgu bagi tu 73 yang kita masuk besar tu, dia takkan bagi ke 73 lah. Tak ada dah.